Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Kasih Nur Najwa binti Muhammad Salam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Macang Bubuk. Dengan ini, topik yang ingin saya kongsi ialah tentang bahan digital yang dapat memperkasakan pendidikan negara. Tahukah kamu, di dalam dunia pendidikan terdapat banyak bahan membantu dari segi pembelajaran. Antara contoh bahan digital yang sering digunakan ialah Google Classroom, AHA Slides, Bamboozle, Trello, ClassDojo, Kahoot, Quizizz, Google Lens dan Quizlet. Hari ini, saya akan kongsikan dua tutorial aplikasi Google Lens dan Bamboozle. Kedua-dua aplikasi ini boleh digunakan melalui telefon pintar dan komputer riba. Aplikasi yang pertama ialah Google Lens. Google Lens menggunakan telefon pintar. Langkah pertama, tekan logo Google Lens. Kemudian, pilih Translate. Kamera difokuskan kepada ayat yang hendak diterjemahkan. Kemudian, tekan bahasa yang ingin diterjemahkan. Ayat yang sudah diterjemah dipaparkan pada skrin telefon. Ayat ini boleh disalin dengan menekan butang kopi. Maklumat yang berkaitan dengan ayat yang ingin diterjemahkan berada di bawah skrin. Tekan logo Google Lens dan pilih butang Search. Fokuskan kamera pada maklumat yang ingin dicari. Kemudian, tekan butang kamera. Maklumat yang diperlukan akan dipaparkan di bawah skrin. Tekan logo Google Lens, pilih butang Homework. Kemudian, fokuskan kamera kepada soalan yang ingin diajukan. Kemudian, tekan Select Text. Jawapan akan dipaparkan di bawah skrin. Tutorial aplikasi yang kedua ialah Bamboozle. Aplikasi ini boleh digunakan melalui komputer riba. Langkah yang pertama, tekan aplikasi www.bamboozle.com. Kemudian, tekan button Join for Free. Selepas join, anda dikehendaki memilih permainan yang ingin dibina. Sebagai contoh, saya akan memilih permainan Cute Rainforest Critters. Kemudian, tekan butang play. Di paparan ini, terdapat beberapa lagi permainan yang lain. Sebagai contoh, saya akan memilih permainan bowling. Di dalam permainan bowling ini, terdapat beberapa pilihan peringkat permainan. Saya akan menekan butang klasik. Selepas itu, tekan butang next. Kemudian, tekan butang start. Apabila saya menekan bola bowling, soalan akan keluar. Jika tidak mengetahui jawapan, anda boleh tekan button berwarna biru di bawah soalan. Kemudian, anda boleh memilih beberapa nombor di paparan untuk memulakan permainan. Skor markah akan ditunjukkan di sebelah kiri. Semua aplikasi pendidikan yang telah saya kongsikan tadi boleh diakses melalui telefon pintar dan tablet. Ianya dapat menarik perhatian serta dapat meningkatkan tahap kefahaman murid dalam sesuatu mata pelajaran. Dengan itu, salah satu daripada 7 teras utama KPM ialah meningkatkan pendidikan digital dengan matlamat melahirkan generasi fasih digital yang berdaya saing dapat dilaksanakan.